Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu-cikgu hebat semua. Saya cikgu digital anda dan selamat datang ke perkongsian kita kali ini. Kalau cikgu ingat, dalam sesi yang lepas kita dah tengok macam mana nak buat slide pembentangan automatik kan? Hari ni kita nak upgrade sikit skill tu. Kita nak gali lebih dalam tentang keajaiban Notebook LM dalam portal The5 dan fokus pada macam mana ia boleh tolong cikgu siapkan kuis dan kad imbas dalam sekelip mata. Topik ni memang betul-betul boleh mengubah cara kita buat persediaan kelas. Pernah terfikir tak, satu nota biasa boleh bertukar jadi latihan AI yang interaktif? Ini bukan magic tau, ini realiti. Bayangkan, cikgu ada nota teks yang panjang, statik, tapi dengan hampir sifar usaha tambahan dari cikgu, AI tolong tukarkan jadi bahan yang buat murid tak sabar nak belajar. Bunyi macam mustahil kan? Tapi itulah benda yang kita nak buat hari ini. Okey, perjalanan kita ringkas saja tapi padat. Kita akan tengok apa sebenarnya kuasa pembelajaran AI ini, macam mana kuis dan kad imbas tu berfungsi, 5 langkah pantas nak buat bahan tu, untungnya untuk cikgu dan akhir sekali, tips penting masa menggunakannya. Saya garanti, lepas ni cikgu boleh jimat banyak sangat masa. Jom kita mula. Terus ke bahagian pertama. Kita semua tahu AI ni dah melangkaui sekadar buat audio atau slide. Notebook LM ni ibarat pembantu mengajar pribadi cikgu yang sangat rajin. Cikgu suap je nota dan terus zap. Dia janakan kuis, kad imbas dan bahan ulang kaji yang interaktif. Dah tak payah lagi nak perah otak type soalan satu-satu sampai lewat malam. Bayangkanlah betapa tenang jiwa cikgu bila kerja-kerja macam ni AI dah tolong uruskan. Bercakap pasal kuis, macam mana sebenarnya Notebook LM ni jana soalan dari dokumen kita? Fungsi ni memang penyelamat sungguh. Yang paling seronok, AI ni bukan setakat tahu buat satu jenis soalan je. Cikgu nak soalan objektif yang ada A, B, C, D? Boleh. Nak soalan bentuk betul atau salah untuk uji fakta dengan pantas? Boleh sangat. Malah, soalan berjawapan pendek dan set latihan memanjang pun dia boleh siapkan. Jadi cikgu sentiasa ada pelbagai jenis soalan bergantung pada apa yang cikgu nak uji hari tu. Lepas dah siap soalan tu, cikgu nak letak kat mana? Jangan risau. Soalan-soalan automatik ni memang ngam sangat untuk cikgu copy paste je masuk ke Google Forms atau jadikan game seronok kat Wordwall. Nak print atas kertas, buat latihan fizikal masa sesi ulang kaji pun tak ada masalah. Benda ni praktikal, cikgu terus boleh bawa masuk kelas. Seterusnya, kita tengok fungsi kad imbas ataupun flashcards. Untuk murid-murid terutamanya peringkat rendah, kad imbas ni ialah senjata rahsia yang sangat berkesan nak bagi dorang ingat fakta. AI dalam Notebook LM ni akan jana kad digital yang saiz dia ringkas-ringkas je. Konsep dia klasik, bahagian depan ada soalan dan kat bahagian belakang tu tersimpan jawapannya. Biar saya bagi contoh supaya cikgu dapat bayangkan. Murid cikgu tengah tengok skrin, device dorang dan terpapar satu soalan ringkas kat depan, kad tu. Hasil janaan dari nota pendidikan Islam yang cikgu upload tadi. Contohnya, apakah rukun Islam pertama? Masa ni, murid akan berkerut sikit dahi cuba nak ingat balik fakta yang cikgu dah ajar. Lepas tu, dengan satu sentuhan je, kad tu seolah-olah terbalik sendiri dan terpampang jawapan. Mengucap 2 kalimah syahadah. Maklum balas on the spot macam ni sebenarnya sangat membantu menguatkan memori budak-budak dan buat diorang rasa ketagih nak jawab soalan-soalan yang seterusnya. Okey, mesti ada cikgu yang risau. Alamak, susah tak nak buat ni? Jawapannya, 5 langkah mudah sahaja. Jangan risau pasal teknikal ni cikgu. Benda ni semudah ABC. Langkah pertama, log masuk Notebook LM pakai ID The5 tu. Kedua, tekan je butang Create New Notebook. Ketiga, muat naik atau upload nota yang cikgu nak pakai. Keempat, cikgu cuma klik nak buat kuis ke, nak buat flashcards. Dan yang kelima, cikgu tarik nafas, bersandar kat kerusi dan senyum je tengok macam mana AI ni buat magic siapkan bahan tu depan mata cikgu. Laju tau. Dan apa jenis dokumen yang boleh kita letak? Bebas cikgu. Fail bentuk PDF boleh, modul sekolah yang tebal tu pun boleh, nota PDP yang cikgu pakai tahun lepas ataupun artikel bacaan ringkas. Pendek kata, jangan buang bahan-bahan lama cikgu tu. Jom kita kitar semula dan bagi dia nafas baru, bentuk digital. Jadi, kenapa alat ni patut jadi teman baik cikgu setiap kali nak prepare kelas? Kesan dia sebenarnya ibarat domino cikgu. Bila masa nak siapkan soalan tu makin singkat, stres cikgu pun automatik akan berkurang. Mood cikgu pun sentiasa ceria je. Untuk murid pula, bila ada latihan bite size macam ni, diorang lagi senang faham dan senang lekat dalam kepala fakta-fakta penting untuk masuk dewan peperiksaan nanti. Ujung-ujungnya, kelas jadi sama interaktif dan budak-budak pun teruja nak belajar. Berbaloi-baloi kan? Cuma, sebelum kita terlalu teruja, ada beberapa tips penting yang kita kena pegang bila pakai AI ni.
Walaupun AI ni canggih macam mana pun, kepakaran cikgu sebagai pendidik tetap nombor satu. Ingat tahu, kalau nak AI bagi kuis yang padu, nota asal yang cikgu masukkan tu pun mesti kena tersusun cantik dan kandungannya lengkap. Ibarat masak lah, bahan mentah elok, lauk pun sedap. Dan bila soalan dah siap, cikgu tweak atau olah sikit bahasa tu supaya tak terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk umur anak murid kita. Ini pesanan penting yang wajib saya tekan kuat-kuat. AI hanyalah robot pembantu. Cikgulah bos besar di kelas. Cikgu wajib semak semula semua soalan dan jawapan yang dibagi tu. Kadang-kadang AI boleh tersilap langkah. Jadi cikgulah orang terakhir yang memastikan segala fakta tu betul, tepat dan paling penting ikut sukatan pelajaran KPM kita. Sentuhan emas cikgu takkan pernah boleh diganti. Sesi kita ni sebahagian je dari banyak ilmu hebat yang Ustazah Nur Asyah dah kongsikan. Percayalah, lepas ni ada banyak lagi siri yang dinanti-nantikan. Antaranya, kita akan tengok macam mana nak hasilkan infografik yang cantik pakai notebook LM, pelbagai taktik AI untuk mudahkan kerja cikgu dan macam-macam tips power untuk diaplikasikan waktu PDP nanti. Pastikan cikgu tak terlepas. Sebelum kita berpisah, saya ada satu cabaran ringkas. Nota pengajaran mana satu yang cikgu nak pilih untuk ditukarkan jadi interaktif hari ini. Jangan tangguh cikgu, ambil satu je nota ringkas, buka delim dan cuba sendiri magic ni hari ini. Terima kasih tak terhingga kerana sentiasa committed, sentiasa nak belajar benda baharu demi anak-anak bangsa kita. Teruslah berinovasi dalam bilik darjah dan kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Bye cikgu.